Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada teman-teman media dan hari ini hari cuti. Dalam masa cuti pun dalam notis yang begitu singkat, rasanya kemarin diberikan notis bahawa kita akan mengadakan PC ini, dan sebagaimana biasa sambutan kepada PC kita sama dengan sambutan yang ditunjukkan di peringkat akar umbi, di peringkat lokaliti yang kita pergi, maknanya panas. Sambutan terhadap gagasan IMR panas, sambutan terhadap teman-teman yang menganjurnya pun panas, dan sambutan terhadap apa yang kita bawa ke ribuan rakyat pun didapati sangat panas. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, sama ada media konvensional dan media baru, termasuk bloggers kita yang telah memberikan kerjasama sejak dari awal hampir 2,5 bulan yang lalu sampai hari ini. Sebagaimana yang saya katakan, nampaknya laporan yang diberi, walaupun ada laporan-laporan itu yang rasanya mungkin tidak mencerminkan apa yang saya katakan, tetapi kepada keseluruhannya saya sangat berpuas hati dengan laporan media setakat ini. Saya akan membacakan kenyataan ini dan selepas itu seperti mana biasa kita akan buka soal jawab. Yang the printed one mungkin kita akan bagi ada sikit teknikalnya. Dah ada benda tu tapi ada sedikit saya tengok tak berapa cantik dia punya teknikalnya, printingnya. Jadi saya minta selepas ini siapa yang memerlukan, mungkin kita boleh hubungi sama ada email ataupun kita akan dapatkan hard copies. Kemungkinan kalau selepas ini dapat hard copies kita akan berikan, kalau tidak pun kita akan salurkan melalui email kepada saudara. Kenyataan akhbar mana pula dah. Kenyataan akhbar, saya Adun Gombak Setia. Hari ini saya ingin membuat salah satu keputusan yang sangat penting dalam sejarah hidup saya. Keputusan itu berkaitan dengan isu pemecatan saya sebagai ahli PAS yang dibuat dalam mesyuarat ahli dan kuasa PAS Pusat pada 8 Januari 2012 yang lalu. PAS sebagai sebuah parti yang telah saya dokongi hampir 15 tahun yang lalu telah membuat keputusan yang begitu drastik terhadap saya. Seperti yang dilakukan oleh ahli dan pimpinan yang lain, saya juga telah cuba memberikan segala kemampuan yang ada untuk melonjakkan parti mencapai matlamat penubuhannya. Usaha sedemikian telah pun menantijahkan sesuatu yang baik, dan ianya terserlah dalam keputusan pilihan raya PRU yang ke-12 yang lalu. Pemimpin tertinggi PAS telah membuat keputusan untuk memecat saya tanpa mengikut prosedur yang lazim digunakan oleh mana-mana pertubuhan politik, termasuk PAS, sebuah parti yang sepatutnya menyanjung syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang termaklum, banyak kes-kes disiplin sebelum ini yang melibatkan pemimpin tertinggi dan ahli biasa dalam parti. Tindakan disiplin diambil terhadap mereka setelah kesalahan yang dilakukan berangka yang biasanya dalam bentuk bertulis sebagai pertuduhan terhadap pihak yang kena tuduh. Sepanjang ingatan saya, setiap mereka yang terlibat diberi ruang dan peluang untuk membela diri mengikut prinsip right to be heard, yang juga merupakan inti kepada prosedur tindakan disiplin yang sepatutnya diambil oleh PAS mengikut dinas lunas syariat. Kes yang melibatkan saya dilakukan secara paling otokratik dan paling tidak demokratik. Mereka membuat keputusan secara arbitrary, berhujah dan mendengar dari satu pihak sahaja. Tindakan pemecatan yang biasanya merupakan tindakan last resort dibuat seolah-olah wujudnya satu komplot untuk menjatuhkan seseorang. Apa yang berlaku? Tindakan yang diambil begitu tergesa-gesa, termasuk tindakan untuk menggugurkan saya sebagai ahli exco kerajaan negeri, yang juga dilakukan secara tergesa-gesa oleh Setiausaha Agung PAS yang meminta supaya pengguguran itu dibuat secara serta-merta. Saya yakin amalan ini tidak syak lagi bertentangan dengan amalan dan akhlak Islam yang menjadi tulang belakang kepada amalan pengurusan parti. Saya menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi pembalasan kepada mereka yang bersekongkol menganiaya saya dalam kes ini. Seperti yang saya bayangkan di atas, saya telah merujuk kepada alim ulama di dalam dan di luar parti serta para profesional, ahli akademik serta ahli biasa mengenai isu pemecatan ini. Terdapat dua aliran pemikiran yang menyokong dan tidak bersetuju dengan saya membuat rayuan. Setelah berenung berbagai sudut termasuk kepraktikalan gerak kerja saya seterusnya, dan yang paling pentingnya setelah beristikharah, telah membawa saya membuat keputusan untuk tidak membuat rayuan.
Maka dengan ini, saya menyatakan dengan rasminya bahawa saya tidak akan membuat rayuan yang akan tamat tempohnya pada 7 Februari 2012 ini. Di antara asas keputusan muktamar ini, selain daripada yang disebutkan sebelum ini, saya tidak selesa dengan perkara-perkara berikut. A. Peranan parasit-parasit yang begitu menonjol dalam mesyuarat membuat keputusan tersebut, sehingga pimpinan tertinggi terpaksa membuat keputusan di luar batasan pengurusan manusia dalam organisasi seperti yang lazim dilakukan. B. Saya tidak pernah menerima surat, pesanan ringkas atau panggilan telefon meminta saya hadir khusus untuk memberi keterangan terhadap apa-apa pertuduhan sekiranya ada yang dikenakan terhadap saya. C. Saya berpegang kepada kenyataan Tuan Guru Mursyidul Am yang menyatakan bahawa segala-galanya yang melibatkan saya telah selesai berikutan dengan pertemuan Mahabbah di Kota Baru pada 27 hari bulan Disember 2011. Saya mendapati hala tuju dan dasar perjuangan parti telah terkeluar dari landasan asalnya. Negara Islam, hukum hudud, kepimpinan ulama, ukhuwah Islamiyah dan akhlak Islam tidak lagi menjadi amalan dan terpancar dalam urusan harian parti. Sedangkan elemen-elemen inilah yang pada awalnya merupakan daya penarik utama kepada kemasukan saya menyertai perjuangan PAS. Kerap kali saya mencadangkan supaya PAS mengkaji semula kedudukannya dalam Pakatan Rakyat. Ini berikutan dengan pendekatan akomodatif yang diambil oleh parasit-parasit di dalam PAS, hingga melampaui hal-hal yang berkaitan dengan dasar parti yang terpaksa juga dikorbankan untuk menjaga kepentingan dan dua komponen parti yang lain dalam Pakatan Rakyat. Dalam konteks pentadbiran negeri Selangor, saya sendiri menghadapi kesukaran dan suasana serba untuk melonjak, menjunjung dan mendaulatkan Islam serta bangsa Melayu seperti yang termaktub dalam pernyataan dasar parti. G. Dalam banyak hal, saya dapati pemimpin parasit dalam PAS lebih gemar mendengar pandangan daripada DAP dan PKR berbanding daripada wakil partinya sendiri dalam hal pentadbiran kerajaan negeri, khususnya yang saya tahu negeri Selangor. H. Saya berpendapat ruang untuk Islam di Selangor, khususnya yang berkaitan dengan nahi mungkar yang menjadi perkara pokok perjuangan PAS, hampir tidak wujud. DAP, PKR dan sebahagian daripada pimpinan PAS negeri yang menjadi parasit parti tidak menyebelahi saya atas alasan bercanggah dengan hak asasi manusia, kebebasan individu, hak untuk memilih dan demi mengutamakan perjalanan ke Putrajaya. I. Hampir dalam semua perkara, pimpinan parasit PAS menyuarakan pandangan negatif terhadap apa yang saya lakukan yang menyentuh persoalan Islam dan Melayu, yang sebenarnya selari dengan tanggungjawab saya yang memegang portfolio hal ehwal Islam dan adat Melayu. Mereka tidak pernah merujuk kepada saya atau jabatan-jabatan di bawah penguasaan saya seperti MAIS, JAIS dan lembaga zakat. Mereka lebih suka menyerang saya, termasuk menyuarakannya melalui media massa. Cara sedemikian sudah jauh menyimpang daripada amalan akhlak Islam. Berdasarkan faktor-faktor inilah, saya telah menetapkan hati untuk membuat keputusan tidak akan merayu terhadap pemecatan keahlian saya itu. Sebaliknya, saya membuat keputusan membantah keputusan pemecatan yang bersifat arbitrari dan dilakukan mengikut selera parasit-parasit yang sememangnya begitu bernafsu untuk melihat saya tidak berada dalam saf kepimpinan parti. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan penghargaan saya kepada para perwakilan yang telah memilih saya dalam muktamar yang baru lalu. Ucapan penghargaan yang sama juga saya tujukan kepada para pemimpin ulama dan pemuda dalam PAS dan mereka yang ikhlas dengan perjuangan memertabatkan Islam dalam PAS yang memberi sokongan dan galakan yang sama. Saya berharap demi agama Allah dan demi semangat perjuangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpulan ulama dan pemuda dalam PAS perlu bergerak dari dalam dan saya yang dipecat bergerak dari luar, supaya dalam masa yang terdekat Parti Islam se-Malaysia PAS dapat dibebaskan daripada cengkaman parasit-parasit yang begitu bermerajalela di dalam parti sekarang ini. Izinkan saya juga memberi sekelumit pandangan tentang perlunya Majlis Syura PAS terus diperkasakan bagi menentukan badan ini benar-benar berfungsi menentukan supaya dasar perjuangan parti pada pernyataan dan rohnya tidak mudah dilentur mengikut selera mana-mana golongan, termasuk apa yang sedang dilakukan oleh parasit-parasit dalam sistem parti PAS. Saya juga ingin menyentuh mengenai program roadshow yang sedang giat dikendalikan. Roadshow yang diadakan ada yang bertemakan akidah Islamiyah dan ada yang bersifat cabaran politik semasa. Kedua-duanya dianjurkan oleh badan-badan sukarela dan NGO di lokaliti-lokaliti tertentu. Seperti saya akan tegaskan di sini, tidak ada penglibatan UMNO sama sekali dalam penganjuran program-program tersebut seperti yang didakwa oleh setengah pihak.
Badan-badan NGO tersebut dengan sukarela dan berbesar hati menganjurkan program kerana kandungan program-program tersebut bertepatan dengan kehendak mereka dan aspirasi dan cita rasa sebilangan besar anggota masyarakat di negara ini. Sehingga ini sambutan yang diberi adalah sama sekali di luar jangkaan. Rakyat daripada berbagai golongan, lelaki dan perempuan, tua dan muda, membanjiri majlis-majlis yang diadakan. Di samping itu, permintaan untuk mengadakan program yang serupa di tempat masing-masing di seluruh negara datang mencurah-curah. Ini menggambarkan anggota masyarakat sudah jemu dengan politik partisan, chauvinistik dan sokongan melulu kepada beberapa tokoh individu dengan matlamat perjuangan yang kabur. Masyarakat memerlukan aliran baru berpolitik yang menjadi kunci penentu kepada keberlangsungan proses membina negara. Akhirnya, saya juga ingin menyentuh mengenai pertubuhan sukarela yang menggabungkan NGO-NGO, pertubuhan sukarela yang menggabungkan NGO-NGO, individu-individu dan mereka yang berminat dan menghayati perjuangan memertabakan IMR, Islam Melayu dan institusi raja. Badan yang dimaksudkan ini akan dilancarkan pada 21 hari bulan Februari 2012. Adalah diharapkan badan ini akan terus menjadikan pemangkin kepada satu gerakan massa yang baru untuk meletakkan Malaysia ke persada negara yang maju dan bermaruah. Jadi itulah lebih kurangnya pernyataan pada petang ini. Dan saya harap saudara kalau dapat ada apa-apa soalan, saudara khususkan soalan-soalan itu dan saya bersedia menjawabnya, insya-Allah. Silakan. Datuk, sekiranya pada satu masa PAS tidak lagi mahu bersekongkol dengan Pakatan Rakyat, adakah Datuk ingin merayu kembali, Datuk? Okey, tidak bersekongkol dengan Pakatan Rakyat itu satu perkara. Tapi yang lebih penting ialah saya hendak PAS kembali kepada pangkalan perjuangan asalnya, iaitu menegakkan negara Islam, menegakkan masyarakat Islam berpandukan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua, melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, untuk menentukan rakyat insya-Allah dibentuk bersama-sama supaya mereka mencerminkan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Di kalangan orang Islam, akhlak yang mulia. Di kalangan orang bukan Islam, akhlak yang mulia. Di kalangan orang yang tua, orang dewasa, akhlak yang mulia. Di kalangan anak-anak muda dan anak-anak sekolah dan anak-anak biasa pun berakhlak mulia. Nombor dua, itu saja tak cukup untuk saya balik menyertai PAS. Saya hendak bahawa PAS tersisih. PAS is free to be colonized by the new colonial masters yang saya namakan parasit-parasit itu. Selagi ada parasit dalam PAS, selagi parasit-parasit itu menghala tujukan PAS kepada salah tuju yang asing kepada perjuangan PAS, rasa saya tidak bersedia dan bekerja untuk menjadikan parasit-parasit itu dikeluarkan daripada PAS. Yang ketiga, saya ingin menyebutkan syarat untuk saya terus bersama-sama dengan PAS. Mungkin bukan saya sombong dan bongkak untuk meletakkan syarat itu, tetapi sebagai soalan yang ditanyakan kepada saya. Yang ketiga, saya mahukan kepimpinan ulama. Saya nak kembalikan kepimpinan ulama dalam PAS. Inilah yang selamat. Inilah yang menjadikan PAS akan berada di landasannya. Inilah yang menjadikan PAS diterima oleh rakyat. Inilah menjadikan PAS superior dibandingkan dengan parti-parti yang lain yang sedang beroperasi di Malaysia. Dan yang keempat, yang akhirnya sebagai syarat, bukan nak membangga diri, sebagai syarat untuk kemasukan semula dan berjuang bersama-sama dengan PAS, tidak lain dan tidak bukan ialah akhlak yang ditunjukkan. Akhlak kita menghentam sesama pemimpin, akhlak kita hina-menghina sesama pemimpin, akhlak kita jatuh-menjatuh, itu bukan akhlak orang-orang PAS sebenarnya. Tetapi parasit-parasit telah membawa akhlak ini masuk ke dalam PAS. Dan saya tidak bersedia sama sekali untuk bekerjasama dengan golongan-golongan seperti ini. Ringkas kepada jawapan tadi ialah, insya-Allah kita akan bekerjasama dengan PAS. Saya sayang kepada PAS. Saya sayang kepada ulama-ulama PAS. Saya sayang kepada pemuda-pemuda PAS. Saya sayang kepada semua ahli PAS dan pendukung PAS yang ingin melihat Islam itu dimertabatkan di Malaysia. Ada lagi? Parasit you are referring to. Siapakah parasit? Okey. Ini ditanyakan kepada saya. Parasit sini mudah. Yang bertanggungjawab mengeluarkan PAS daripada landasannya, orang itu termasuk dalam kumpulan parasit.
yang tunduk kepada DAP dan PKR hingga pendekatan terpaksa membuat pendekatan akomodatif, orang itu ialah orang parasit. Kumpulan itu kumpulan parasit. Okey, mempengaruhi presiden dan pimpinan-pimpinan tertinggi. Oleh kerana mereka mempunyai bilangan majoriti, maka itu juga saya anggapkan sebagai satu golongan parasit. Yang keempat, kalau nak tahu siapa dia parasit, parasit itu ialah selamanya yang mereka mengatakan apa juga yang dilakukan bertentangan dengan kehendak mereka, mereka selalu mengatakan itu agenda UMNO, agenda UMNO, agenda UMNO. Himpun yang saya lakukan, yang saya bersama-sama dengan teman-teman terlibat, itu agenda UMNO. Apa juga kebaikan yang dilakukan, seolah-olah selari dengan apa yang nak dilakukan oleh PAS, kebaikan tadi itu dianggap sebagai itu agenda UMNO. Inilah kata-kata yang keluar daripada mulut-mulut parasit. Jadi saya rasa without further elaborating what they are, who they are, I think it is already clear who they are. Terima kasih. Next. Ya. Bagi Khalid Samad ada menyebut yang Datuk ni sebenarnya dia asal lagi parasit. Jadi kalau betul Datuk ni parasit dalam PAS, kenapa PAS tidak pecat Datuk dekat awal? Saya tidak pernah menjadi parasit. Saya tidak pernah mengeluarkan PAS daripada landasannya. Saya tidak pernah mengeluarkan PAS daripada aspirasi untuk meletakkan PAS membina satu negara berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ulama'. Saya tidak pernah bersekongkol dengan DAP dalam konteks kita nak membina satu negara yang mencerminkan keadilan yang terdapat dalam Al-Quran. Saya tidak pernah bersekongkol dengan ketua umum. Kalau ada ketua umum pakatan rakyat, ketua umum itu, saya tidak pernah bersekongkol dengan orang-orang yang seperti ini. Saya tidak pernah menyokong membabi buta orang-orang yang seperti ini, yang perjuangannya begitu kabur bagi saya. Nak bawa orang-orang kita ni, orang-orang dalam Pakatan ke Putrajaya. Saya tak tahu bentuk kerajaan apa yang nak dilahirkan dengan di Putrajaya itu, dengan gambaran yang kabur dalam kehidupan, dengan persoalan-persoalan yang melanda sebagai pemimpin-pemimpin. Saya tak tahu nak dibawa ke mana mereka. Oleh kerana saya tidak bersekongkol dengan kumpulan ini, saya awal-awal tidak termasuk dalam kumpulan parasit itu. Tapi saya bukan ulama', tapi saya suka menyebelahi kumpulan-kumpulan ulama' yang mempertahankan ciri-ciri perjuangan PAS sejak daripada awal hingga sekarang ini. Saya juga suka bersama dengan pemuda-pemuda, walaupun saya dah tua, jauh tua daripada pemuda-pemuda, tetapi perjuangannya begitu muda. Apa perjuangannya? Perjuangannya sentiasa untuk membarakan api perjuangan, untuk meletakkan masyarakat yang adil, membina masyarakat yang saksama berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam itu. Jadi maknanya kalau Khalid mengatakan saya parasit daripada awalnya, saya rasa itu tidak betul. Saya datang kepada PAS tidak bertindak untuk keluarkan PAS daripada landasannya. Saya datang kepada PAS tidak saya nak menjatuhkan ulama' dalam PAS. Saya datang PAS, saya nak menambah lagi bilangan ulama' dalam PAS. Saya datang kepada PAS untuk memberikan an added advantage, an added strength to PAS, untuk PAS insya-Allah menjalankan tugas utamanya, iaitu membina negara berasaskan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi for all intent and purposes, I don't categorize myself right from beginning and as one of those yang termasuk dalam kumpulan parasit. Dia saya tak tahu. Kalau dia sesuai dengan description, 5 description tadi, if he fits the description, then by all intent and purposes, by all definition, maybe he is one of those. Adik. Tapi Datuk, apa tu? Nanti saya bagi. Nanti sekejap. Datuk ni hasil daripada roadshow Datuk maksudnya sambutan amat menggalakkan daripada pihak ekonomi. Bagaimana pula dengan pihak yang anggota-anggota PAS yang pro ulama' ni? Bagaimana feedback daripada hasil daripada Datuk punya? Okey. Ada 2 soalan dekat situ. Pertamanya, macam mana sambutan di kalangan rakyat tentang roadshow saya. Yang kedua, bagaimana sambutan atau feedback yang kita dapat daripada pro ulama'. Maknanya bukan parasit. Bukan parasit, ini yang pro ulama'. Jawapan yang pertama, saya baru saja balik, baru sampai ni. Sebab itu saya kelewatan sikit, minta maaf, janji 2.30. Kita hanya dapat bermula pada pukul 3.30. Saya baru balik daripada Muar, daripada Bakri. Malam tadi, kerusi yang diatur antara 8,000 ke 10,000. Orang yang datang 8,000 orang di Bakri Muar. 8,000 orang. Can you imagine? Can you imagine those organisers arranging chairs? The number of chairs they put there, 8,000 chairs. You bayangkan ya.
Saya tengok dengan dia punya kemah-kemah daripada luar, macam satu kenduri anak-anak maharaja. Begitu tu. Dan saya tengok orang dalam kemah dan di luar kemah duduk daripada awal 9.30 sampai pukul 12.05 tak bergerak seorang pun mendengar, with all intensity, with full intensity, mendengar apa yang kita nak sampaikan. Dan untuk pengetahuan saudara, itu di Bakri. Satu lagi yang kita buat dalam 7-8 malam yang lepas di Bukit Gantang, itu pun dalam 8,000 orang di Bukit Gantang. So saudara pun dah tahu, dalam blog dia kata 10,000, tapi saya nak kurangkan 2,000 menjadi 8,000. Tapi ada orang nak kurangkan lagi. Kalau Malaysia kini dia kata 1,000 aja. Minta maaf saya sebut Malaysia kini ni. Your numbers have never been right, you know. And so far Hasan Ali's program is concerned. Saya tegur baru-baru ni. Di mana saya ada tegur? Oh, di himpun di Pulau Pinang kan. Tengah program berjalan, tak maaf saya sebut ni, saya kena sebut benda ni. Tengah program berjalan, kita dapat you dah bahkan paparan dalam Malaysia kini kata 1,000 orang saja. Padahal yang hadir 4,000 orang. Kerusi saja yang disediakan 3,500, yang berdiri yang tak dapat kursi lebih daripada 1,000 orang. Tapi laporannya hanya 1,000 orang saja. Tak apalah, tak apa, itu tak ada masalah bagi saya. Dia kata seorang pun tak apa, saya tak ada masalah. Tapi facts remain facts. Facts remain facts, right figures remain right figures. Okey. Jadi nombor 2 tadi. Soalan nombor 2, bagaimana tentang golongan yang pro ulama? Mana golongan yang asli? Dia asliyun wa far'iyun. Dia asli Jadi sambutan yang saya dapat bahkan saya nak bagi menyebutkan, ada teman-teman di kalangan yang ini, tak perlu saya sebutkan namanya, menyebut saya ke Kelantan, menyebut saya ke Terengganu, menyebut saya ke Kedah dan sebagainya. Golongan-golongan, orang-orang PAS, tulen orang PAS yang nak sudi nak mendengar. Saya tak tahu nak mendengar buat apa. Sama ada mendengar saja mendengar, itu satu. Sama ada mendengar nak buat keputusan macam saya, 2. Sama ada mendengar ataupun nak menyokong mana-mana golongan, saya pun tak tahu. Tapi intention untuk mendengar begitu-begitu jelas kepada mereka. Jadi saya nampak sokongan kepada roadshow kita sehingga ini. Malam ini kalau saudara ada masa, kita pergi kampung sikit, namanya Kampung Bukit Belimbing di Kuala Selangor. Kita tengok dekat sana, walaupun kampung yang agak terpencil di Kuala Selangor, di Permatang di sana, tapi saudara-saudara, saya yakin nanti malam kalau tak hujan, biasanya kita buat di Selangor ni Section 17 di Shah Alam, Bangi kita buat, lagi mana Kota Raja yang baru-baru ni kita buat, penyambut motosikal saja. Saudara tengok penyambut motosikal aja 70 penunggang motosikal yang menyambut kita. Daripada satu poin menyambut 70. Ada orang kata 100, tapi saya kurangkan 30. 70 orang berderum motosikal masuk dan orang meraihkan kita dalam satu keraian yang saya rasa bagi orang-orang di situ, terutama pengendalinya, penganjurnya, namanya Waris Melaya. Waris Melaya ni NGO yang menganjurkannya, yang telah memberikan sepenuh sokongan dan dukungan dan menganjurkannya dengan begitu cantik penganjuran majlis pada malam itu. Jadi kalau yang di Selangor ni, setakat 4-5 tempat yang kita dah pergi, minimum kehadirannya ialah dalam 2,500. Biasanya antara 3,000 ke 4,000, dan ada tempat-tempatnya mencecah sampai kepada 5,000 dan 6,000 orang. Besok malam saya nak pelawa ni. Besok malam kita ada di Bukit Indah di Ampang. Maybe that is the town area, that is a city area. You can have a cross section. I have gone to the rural area. I'm also going to the urban area. Kita tengok macam mana nanti sambutan daripada rural dan urban. Tetapi yang saya tengoklah, rural urban pun sambutannya hangat, di urban area pun sambutannya hangat. In between rural dan urban itu, the fringes pun saya nampak sambutannya begitu hangat. Ada lagi? Sila ya. Saya ada soalan pertama, bagaimana dengan status unit selamat akidah, sebab Datuk kan dah bukan exco kerajaan negeri. So adakah Datuk akan meneruskan program tersebut? Dan soalan kedua, since Datuk dah bukan ahli PAS lah sekarang dengan pengumuman tadi, adakah Datuk berminat untuk meneruskan kita, sebab anggota parti kita ada menyuarakan yang mereka nak Datuk meneruskan kita. Okey. Soalan yang pertama tadi, unit selamatkan akidah USA. You know this kan saya di bawah portfolio agama menubuhkan unit selamatkan akidah
Yang penerajunya ada di sini, sahabat saya namanya Saudara Nazril, dia ada di sini. Jadi unit akidah itu akan berpindah bersama saya. Bukan unit akidah itu bukan milik mana-mana, bukan milik kerajaan negeri, tapi unit akidah itu ialah milik rakyat. Jadi bila milik rakyat, pejuang-pejuang rakyat macam saya akan bawa bersama, insya-Allah. Saya akan mencari orang-orang yang dapat sponsor aktiviti-aktivitinya supaya dia tidak bergantung kepada wang-wang yang disalurkan melalui wang rakyat. Saya hendak supaya beberapa badan-badan, beberapa individu-individu akan dapat menyarai unit selamatkan akidah ini. Jadi unit selamatkan akidah ini akan terus berfungsi daripada pejabatnya di Shah Alam tingkat 2 di bangunan SUK. Sekarang ini dia akan berada di Taman Tun Dr. Ismail sebagai tempat kita beroperasi selepas ini, insya-Allah. Yang kedua mengenai kita. Saudara tahu saya dapat tawaran untuk menerajui perkasa. Tapi saya fikir saya cadangkan supaya YB Ibrahim Ali menjadi presiden seumur hidup. Jadi biarlah dia menerajuinya, kerana itu sesuai dengan dia telah mengusahakannya. Jadi tak cantik kita tiba-tiba ambil orang baru sedangkan dia punya figure, the main figure is still there. I don't think dari segi moralnya elok, dari segi etiksnya elok. Begitu juga tentang kita ni. Oleh kerana saya ni IMR, dia bertentang langsung. I tak sama dengan K, kan? M tak sama dengan I, R tak sama dengan T. Jadi akhirnya dia pun berlebih satu A. Jadi saya tak dapat letakkan di mana-mana dalam IMR. Jadi oleh sebab itu saya tidak bercadang. Saya pun dah minta kawan-kawan, sebab ada dalam laporan menyebutkan beberapa tulisan-tulisan mencadangkan supaya ada gabungan di antara Hasan Ali dengan kita. Saya tidak bercadang. Saya tengok daripada penubuhannya pun kita tidak membawa prinsip IMR. Anything tidak membawa prinsip IMR setakat ini, saya tidak boleh bersama dengan mereka. Siapa saja yang membawa prinsip IMR, sama ada mereka terdiri daripada kalangan orang PAS, orang di luar PAS, orang keadilan, hatta orang di AP ke, yang faham dengan prinsip keadilan, prinsip yang kita hendak IMR ini, kita sangat alu-alukan. Jadi sebab itu kita tidak letak mana-mana border, kita tidak letak mana-mana dinding untuk mereka menyertai IMR ini. Jadi untuk itu jawapannya, yang pertama tadi saya menyatakan unit selamatkan akidah akan bersama dengan kita, terus bersama dengan kita. Yang kedua tentang kita, biarlah kita dengan kita je. Ada. Sila. Sekejap. Ini berkenaan dengan apa ni, sebelum ni urura presiden PAS untuk tidak bertanding. Adakah Datuk rasa ni sebenarnya dia juga kecewa sebabkan ada parasit dalam pimpinan ni, maka dia buat keputusan macam tu? Saya tidak suka nak buat spekulasi seperti itu kan. Saya hormati beliau. Beliau dengan saya ni lebih daripada kawan. Sayalah yang membawa beliau datang ke Masjid Damansara Utama 35 tahun yang lalu. Saya rasa dia sayang saya dan saya sayang dia. Sayang dalam konteks bekerja, saya dalam konteks hormat menghormati, sayang dalam konteks antara saya pengikut dan dia sebagai pemimpin. Itu sayangnya. Jadi untuk dia mengatakan dia tersinggung dengan apa yang berlaku, dia tidak dapat menangani masalah yang dihadapi oleh parti kerana adanya parasit ini, saya tidak berani membuat spekulasi itu. Tapi kalau saya ikut pemikiran saya, telahan saudara itu mungkin ada juga kebenarannya. Tapi untuk saya buktikan secara berfakta, tak mampulah saya nak buktikan secara berfakta. Tapi apapun saya rasa PAS memerlukan pimpinan, masih memerlukan pimpinan Ustaz Hadi. Dan saya doakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Hadi diberikan kekuatan, bukan kekuatan hanya untuk mengikut cara gaya parasit, tapi kekuatan untuk mengemudikan parti. Apa berlaku pun, saya tegak dengan nak melahirkan negara yang berteraskan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Persetankan parasit. Beliau mempunyai kekuatan untuk melakukannya, dan saya doakan Ustaz Hadi sebagai Presiden PAS akan dapat melakukannya. Okey. Datuk kata golongan
golongan Parsi ini, tapi bukankah golongan Parsi ini juga dipilih oleh ahli-ahli perwakilan semasa pilihan raya Tan Parti dulu? Jadi apakah dia pilih perwakilan? Saya tidak menyalahkan pemilihan yang dipilih, tetapi saya menyalahkan parti-parti ini. You pilih orang sebab ahli-ahli PAS ni mengatakan bahawa parti saya parti Islam, bahawa parti saya akan menjunjung Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, bahawa parti saya akan melaksanakan syariat Islam. Itu pemimpin, itu ahli-ahli PAS. Bila sudah dilantik, apa yang nak dibuat? Biasa ni it is beyond beyond the authority. Kebanyakan ahli-ahli PAS yang biasa, dia tak boleh kontrol dah benda ni. Jadi sebab itu saya tidak menyalahkan ahli-ahli PAS yang memilih mereka, kerana kalau kita lihat dalam pemilihan itu pun kita tengok semuanya akan mengatakan yang dipilih. Kalau mereka katakanlah berkempen, tapi saya tidak berkempen. Saya tidak melangkahkan selangkah kaki pun untuk berkempen dalam muktamar yang lepas. Yang itu saya ahli parlimen Shah Alam mengatakan saya berkedudukan dalam keadaan corot, menang tapi corot dalam pemilihan itu dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Saya duduk dalam top 10 dalam pemilihan itu. Tapi saya mengatakan corot tak corot itu persoalannya lain. Tapi kalau misalnya diusahakan, ada usaha ke arah itu, ada usaha untuk menagih pengundian, mungkin saya rasa tidaklah secorot mana pun. Tapi apa pun, saya redha dengan apa pun. Hatta kalau tak dipilih pun dalam muktamar, saya tak merasa apa-apa. Dipilih pun kalau kita berada dalam lingkungan parasit, apa gunanya? Dipilih pun dalam lingkungan kita tak mampu untuk bersuara melawan parasit, apa gunanya? Dipilih pun kalau kita tunduk dengan DAP, tunduk dengan PKR, apa gunanya? Dipilih pun kalau kita berkiblatkan kepada pemimpin agung Pakatan Rakyat, apa gunanya? Jadi pada saya itu bukan persoalannya. Jadi soal yang ditanya tadi, saya ingat kerana ahli-ahli memilihnya, dan pemilihan itu tidak menggambarkan sebenarnya kehendak ahli. Kehendak ahli is one thing, what is being done by the leaders is another. Jadi kita kena differentiate dua-dua perkara tersebut. Yes, sila. Saya bagi pada dalam ceramah Datuk di Muar berkenaan itu, Datuk ada sebutkan ada kategorikan dua kepimpinan PAS, 78% yang sekular yang memberi sokongan kepada 72.28%. Okey. 72.8% tu memberi sokongan kepada PKR dan DAP, kepimpinan sekular. And then ada 28.8% tu adalah golongan ulama yang memberi yang lebih menyokong kepada Datuk Seri Anwar. Bukan, ulama tidak menyokong Anwar. Yang sanggup ketepikan perjuangan PAS dan lebih mendengar. Karena saya nak betulkan tu. Yang 72.28% tu, itulah orang-orang, kalau nak tafsirkan parasit pun parasit lah. They are the majority. They are the majority. They are the one wanted to take PAS away from its original path. Itu dia. Yang tinggal, yang dulu ulama 70%, sekarang ulama tinggal 30%. Dalam 30% itulah mereka nak mempertahankan perjuangan asli PAS. Itu dia. So mereka ni yang 78% tu. So now 72 deh. 72. Saya so yang 72% ni, 72.8% ni adalah mereka yang dah take over peranan ulama yang untuk menegakkan PAS ke jalan yang benar. Maksud Datuk sebelum ni lah. Betul? I cannot get your maksudnya I'm very sorry, I cannot get your yang 72.28% ni adalah golongan parasit yang telah mengambil alih peranan ulama yang selama ni. Betul, exactly, yes. Jadi yang baki tu ada tinggal ulama. Baki tu adalah ulama-ulama, tinggal ulama yang lepas yang masih beroperasi. Tetapi by sheer number dia 72.28%. Jadi maknanya dia mempengaruhi keputusan. Dia mempengaruhi apa yang nak dibuat oleh pimpinan tertinggi. Dia mempengaruhi hala tuju parti. Dia mempengaruhi hubungan parti PAS dengan DAP dengan PKR. Dia mempengaruhi polisi di peringkat Pakatan Rakyat. Dia mempengaruhi orang-orang PAS supaya sekarang ni kita jangan fikir negara Islam, kita jangan fikir hudud, kita jangan fikir moral Islam, kita fikir Keputerjaya. These people have been partly successful in persuading, in convincing the people. Now, let us start thinking going to Putrajaya instead of us, you and I think of negara Islam dan sebagainya. Itu dia. Boleh. 78 tu
Yang 28%. Itulah golongan yang tinggal sekarang, yang masih mau memperjuangkan, Saya takut dalam 28% itu pun kok ada pula yang tak parasite tapi semi parasite. Itu pun saya takut jugalah. I hope it doesn't happen that way. Datuk, kenyataan tadi mengatakan bahawa Datuk akan bergerak di luar PAS dan memanggil agar pemuda untuk bergerak dalam PAS. Apa tindakan yang pemuda harus lakukan? Ini saya serahkan kepada pemuda dan saya serahkan kepada ulama. Yang glaring sekarang ni di kalangan PAS ialah ulama dan pemuda. Saya nampak quite a big number yang faham bahawa PAS sedang diseleweng, yang faham yang PAS perlu balik ke pangkalan asalnya, yang faham PAS kena pergi kepada hala tuju pertama dan utamanya. Itu yang utama. Okey. Jadi saya di luar, dia di dalam. Kalau saya di dalam, ya saya macam ahli biasa saja. Apa ahli biasa buat? Tangan diikat, kaki diikat dan mulut disumbat betul-betul. Tapi saya sekarang mengadakan press conference ni pasal apa? Pasal saya di luar. Saya boleh bercakap ni pasal apa? Saya di luar. It is going to be reported in TV and radio and also in all your newspapers pasal saya berada di luar. Saya berani bercakap. Saya dulu dalam pun saya bercakap juga. Itu pasal saya kena pecat. Di luar saya rasa lagilah mungkin macam lebih bergetih lah saya bercakap di luar daripada di dalam kan. Jadi bila saya di luar, maknanya saya boleh panggil masyarakat. Macam semalam ada 7,000, 8,000 orang di Bakri. Come on, mari kita fikirkan balik. Mari kita tolak parasit-parasit ini. Saya fikir yang mendengar daripada 100 orang, mungkin ada 20-30% yang boleh membeli apa yang saya sebutkan kepada mereka. Pelan-pelan over the period of months and years, saya nampak benda ini akan boleh berlaku satu pertukaran. Biasanya muktamar ini akan berlaku 2 tahun sekali. Saya dari segi saya nak lihat satu perkembangan baru dalam PAS. Kalau boleh perkembangan baru itu menyisihkan parasit dengan ulama dimertabatkan semula, akan berlaku dalam muktamar yang berikutnya. Datuk, sekarang platform yang Datuk perjuangkan dari luar ialah yang menggunakan platform Jati. Jadi ada tak hasrat untuk bertanding dalam pilihan raya? Bukan platform Jati, salah adik. That's wrong. Saya memperjuangkan IMR. Jati is another NGO of which I may not, menerajukan Jati. Tetapi Jati itu will be launched by the 21st of February. Jati is a social organisation, is an NGO. Jati nak menegakkan Islam. Jati nak menegakkan masyarakat yang adil. Jati nak membawa Islam itu supaya Islam itu tidak disalah konsepsikan oleh teman-teman yang bukan Islam. Jati untuk meletakkan Islam di keribaan semua rakyat, sama ada orang Cina, orang India dan sebagainya. If you want to know everything tentang Islam dalam keadaan praktikalnya, dalam keadaan konsepnya, come to Jati. If you need materials regarding Islam, the operational material regarding activities in Islam, come to Jati. If you need misalnya nanti counselling, if anything at all that happens to you yang berkaitan dengan Islam, syariat Islam dan sebagainya, maybe at that time Jati would be able to provide such a service kepada masyarakat. Itu Jati. Okey. Yang saya Jati ni akan bawa IMR, Islam, Melayu dan Raja. Okey, yang saya dan mungkin teman-teman yang lain, mungkin saya tak tahu, mungkin dalam PRU yang ke-13 yang akan datang, we may not stand for elections. Jadi kalau misalnya macam saya dah pernah sebutkan, kalau hanya NGO saja, bergerak atas nama NGO saja, there is some limitation there, You may be able to bark on, bising-bising begitu saja, but you cannot influence that much of a policy. Tetapi kalau kita ada control, authority, power, you are at the corridor of power, jadi maknanya kita boleh mempengaruhi policy, kita mempengaruhi implementation of policy dan sebagainya. To me personally, after being involved in both world, saya dah pernah memimpin NGO, saya pernah berada di luar dalam sistem kerajaan, saya pernah berada dalam kerajaan. Cantik kalau dua-dua itu digabungkan, barulah ada kemantapan untuk kita mahu sesuatu, sama ada bentuk perubahan, apa juga perubahan dalam masyarakat. Sekiranya Datuk akan bertanding, atas sedikit apa persendirian? Itu saya jawab dalam press conference yang berikutnya. Ada lagi?
di ceramah di Cukup. Ada lagi? Tak ada? tak ada saya Okey, satu boleh. tak ada lagi. Okey. Di ceramah Datuk di Bangi Datuk, You ada tak masa tu di Bangi? tak ada tapi Tak ada lah. Itu beri cerita. tak ada, you dengar cerita Tak, daripada dia orang. beri Okey. pasal Datuk ada kata ada ancaman terhadap nyawa Datuk semasa di ceramah. Boleh tak ulaskan sikit? Itu biasa. I think that yalah, saya sekarang dalam keribaan masyarakat yang terbuka kan yang terbuka begitu. 28 juta manusia di Malaysia ini bukan fikir macam you, bukan semuanya sober macam you, bukan cuma handsome macam you, bukan dia macam-macam. Jadi dalam keadaan itu macam-macam. Ada yang suka kepada, ada yang extremely liking me, ada yang extremely disliking me. Jadi ada manusia-manusia macam itu yang extremely disliking me may resort to whatever. Saya pun tak boleh gambarkan, tetapi saya nak menggambarkan memang sudah ada such a threat kepada saya. Tapi saya fikir saya tak kisah. Threat ni saya punya isteri yang kisah. Anak-anak saya cukup bimbang di mana saya pergi dan sebagainya. Selalu dinyatakan dengan siapa pergi, dengan siapa pergi, siapa kawan pergi, siapa yang menemani pergi, pasal mereka bimbang keselamatan saya dan sebagainya. Tapi apapun yang penting ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas katil pun saya mati. Dalam bilik air pun saya mati. Ramai orang mati atas katil, atas bilik air, tapi saya suka mati dalam berjuang menegakkan IMR untuk kebaikan semua umat itu. Ada lagi ya? Ada Tok Last tu boleh? Ya, sila. Ni pasal apa ni? Pas ada buat kajian kononnya apa ni, bila Datuk keluar daripada parti buat brosur dan sebagainya tidak memberi kesan kepada parti. Macam ni cerita dia kan Bukan itu saja. Saya nak bagi sedap recap you. Yang pertama, Pusat Pendidikan PAS telah membuat kajian quite extensif melalui portal-portal seperti Malaysia Kini, Malaysia Insider, membantu mereka membuat kajian, dan juga membuat kajian melalui responden terdiri daripada orang-orang PAS, pimpinan PAS seluruh Malaysia. So keputusan yang mereka dapat ialah tindakan Hasan Ali, sokongan orang kepada Hasan Ali, apa yang dilakukan oleh Hasan Ali tidak memberikan kesan. Let me repeat. Tidak memberikan apa-apa kesan kepada PAS. Okey. Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor pula kata, tak ada orang tak ikut dia, tak ada orang ikut dia, tak ada orang nak dengar dia. Ahli Parlimen Shah Alam pun lagilah kata, siapa nak dengar dia? Apa yang dikatakan ni tidak bersesuaian dengan kehendak masyarakat yang sebenarnya. Saya beralih pula kepada Ketua Penerangan PAS. Saya rasa semalam saya baca, dia anggap saya punya movement ni sebagai kemuncup. You know kemuncup? Nah, the one that you go around ni, dalam semak-semak tu nanti kena ni, melekat-melekat ni. Dosa kemuncup. Kemuncup ni sampah, dia unwanted. Dalam kategori rumput-rumput, the worst rumput is kemuncup. So saya ni bukan saja rumput-rumput, tapi the worst of rumput. Tapi kalau kita tengok malam tadi 78,000 orang di Bakri. Tanya siapa-siapa yang mengatakan saya tak ada sambutan, orang tak sokong saya terasing, saya berseorangan. Cuba dia pergi ke Bakri orang tu. Cuba dia pergi ke Bukit Gantang orang tu. Dan saya yakin, saya bukan cakap saya, orang yang datang jumpa saya masa saya di Bukit Gantang, dia kata ahli Parlimen Bukit Gantang sendiri pun kalau bersyarah di sini pun dia tak dapat 10% daripada jumlah kehadiran dalam 8,000 orang pada malam itu. Jadi saya ini kata mereka. Jangan you tulis pula. Saya kalau you tulis saya baling dengan batu nanti. Jadi saya harap saudara kita kena objektif lah dengan apa pun. Yang akhir ni kalau ada. Nak baiki soalan tadi. Okey, apakah kedudukan sekarang jawatan Datuk sebagai Kepala Provinsi MAS? Saya tidak ada apa-apa sehingga hari ini pukul 4:07 ni saya tak menerima apa-apa berita, and therefore I don't wish to comment anything unless and until I got something, then I should be able to comment. As for now, I don't have anything. Masih lagi you lah yang tahu, saya tak tahu. Jadi saya cadangkan you lah jadi timbalan manis. Okey, ada lagi? Datuk cuma nak dapat penjelasan tentang ini dah ada masuk yang rawan yang ketiga tentang death threat tu. Bagaimana Datuk mendapat death threat tu?
Ialah dalam berbagai-bagai bentuk. Kadang-kadang dia hantar SMS dekat kita, kadang-kadang orang membisikkan terus orang dan sebagainya. There's a lot. Orang datang jumpa saya. Kalau you berada di Bakri malam tadi kan, habis saja ceramah tu, di atas pentas tu boleh memuatkan dalam 30-40 orang. Kalau you tengok, saya tengok sampai sengit pentas tu. Semuanya nak datang, semuanya nak salam. Bukan salam saja, semuanya nak peluk saya. Tapi yang laki-laki saja, perempuan tak datang. Jadi maknanya dia menggambarkan kasih sayang dan cinta kepada orang yang ingin bersama-sama dengan mereka memperjuangkan hasrat dan isi dan aspirasi mereka. Jadi saya ucap terima kasih lah. Ada lagi yang saya tak apa lagi? When did you start receiving the death threats? Well, it's about 1.5 months ago, during the early stage of the whole operation sekali. Tapi itu saya tidak mau, saya tak takut isteri saya. Saya pun tak bagi tahu isteri saya, tak bagi tahu anak-anak saya benda-benda ni kan. Tapi pasal you dah cakap isteri saya ada kat situ tu. I think dia lebih takut daripada saya. Jangan menyebabkan dia takut. Soalan-soalan you ni menyebabkan dia takut. Saya tak takut. Saya harap dia tak takut. Tapi pasal you menyoal, dia takut, saya tak takut. Okey. Jadi kita ucap terima kasih kepada semua. Nice to see you around. Kita ada